Hari ini kita akan bincangkan pelajaran kita fikir kan? Okey. Dan sebelum itu kita sambung cerita Nabi Adam. Kita minggu lepas kita dah bincangkan tentang bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam dan mudahkan dia umat-umat manusia. Kemudian hari ini kita nak sambung cerita tentang Nabi Adam telah diciptakan dan kita dah tahu isterinya pun dah dijadikan dan Nabi Adam telah dibenarkan tinggal di satu tempat yang dipanggil Jannah. Jannah yang mana satu tidak tahu. Okay? Cuma apa yang diberikan kepada Nabi Adam ialah ilmu pengetahuan. Dengan sebab apa yang diberikan kepada dia dan ilmu itu ada pada Nabi Adam, maka Allah perintah kepada malaikat semua untuk beri penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi sujud ini bukan sujud menyembah, penghormatan. Okay. So Allah Ta'ala telah firman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 31-33 wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu-ilmu benda-benda yang ada pada masa sama perkara yang Allah ajar. So ilmu saya termula terangkan sudah diberikan kepada Nabi Adam. Dan ilmu itu turun daripada Nabi Adam kepada keturunan Nabi Adam semua. Ilmu itu hanya akan keluar, akan didapati, akan difaham oleh manusia bila sampai pada zamannya, tepat pada masanya, dan keadaan ilmu akan menjadi. Okay, kita akan lihat zaman Nabi Adam, tak ada keperluan untuk komputer. Ada keperluan? Tak ada. Tak ada keperluan untuk ilmu arkitek. Ilmu hisab dan sebagainya. Tapi kemudian ilmu itu berbeza kan. So dia akan turun ikut pada zaman. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat dan cakap pada malaikat, Ambi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Beritahu aku perkara-perkara ini jika kamu semua adalah orang yang benar. Maka malaikat pun berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, kami tidak ada apa-apa ilmu melainkan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi bijaksana. Kemudian Allah tanya pada Nabi Adam, Ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahu pada mereka nama-nama benda ni. Dan Nabi Adam falamma amba'hum bi asma'ihim. Nabi Adam pun beritahu kepada mereka nama-nama itu. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku telah beritahu kepada kamu yang aku saja mengetahui rahsia di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi dengan sebab itu Allah perintah kepada Nabi Adam, pada semua malaikat, semua makhluk untuk yang pada masa itu sujud pada Nabi Adam, sujud sebagai penghormatan. Dan ayat tentang perintah supaya makhluk sujud pada Nabi Adam ini banyak sangat ayat. Dalam satu Hijr, dalam satu Kahfi, dalam satu A'raf, fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Dan Allah menerangkan setelah kami menjadikan Adam dan kami telah tiupkan roh padanya, maka Allah dah proses pengetahuan diberitahui pada Nabi Adam. Allah perintah kepada para malaikat sajidin, sujudlah kamu kepada dia. Dalam satu Kahfi Allah terangkan wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan Allah perintahkan kepada semua malaikat, sujudlah kamu bagi Adam. Dan dalam satu A'raf, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa
Dan bila kami telah menjadikan kamu, dan menjadikan bentuk Nabi Adam, dan kami telah bentukkan kamu daripada tanah liat, dan kami beritahu kepada para malaikat, hendaklah kami sujud kepada Adam. Dan ini malaikat, mereka tidak ada pernah di dalam naluri mereka, tak ada sifat neraka. Mereka tak pernah nak membantah, melawan. Kalau Tuhan bilang sujud, sujud. Tuhan buat apa dibuat, tak pernah membantah. Yang suka membantah, yang suka mengingkar, ini bukan malaikat. Ada yang suka membantah, mengingkar, ada dua golongan, jadi manusia dan jin. Dan manusia, kalau kita bilang dia suka bantah, dia ingkar, itu dia melakukan kekufuran kepada Allah. Orangnya kita panggil kafir. Kafir maknanya bantah, ingkar, lawan, itu makna kafir. Siapa yang bantah perintah Allah, kafir. Sebab itu kita bilang, kalau dalam bab ini saya dah berpegang terangkan, Nabi menerangkan, kalau kafir ni orangnya, kalau perbuatan kufur, kafir ni ada, kita bilang tentang perbuatan ni kufur rububiyah, kufur nububiyah, dan kufur nikmat. Ada manusia, dia bantah Allah Ta'ala, dia bantah Allah Ta'ala dalam bagian ketuhanan. Dia tak sembah Allah, dia sembah batu, dan sebagainya lah. Api, angin, hujan, dia sembah matahari. Ini kufur ketuhanan. Jadi dia panggil kafir musyrik. Kemudian dia kufur nubuwah. Jadi kufur kenabian. Dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai penutup penyudah sekalian Nabi. Atau dia percaya pada Allah, tak percaya terus pada Nabi Muhammad SAW. Ini kafir kenabian. Lagi satu kufur ialah kufur nikmat. Kufur nikmat mana dia mengaku bertuhankan Allah, dia mengaku benar Nabi Muhammad, tetapi dia deraka kepada Allah Ta'ala. Nabi, saya bagi contoh, Nabi kata, man taraka salatan faqad kafara jihara. Ini menunjukkan itu orang kafir. Kafir apa? Kafir nikmat. Barang siapa tinggalkan solat, kafir dia terang-terang, kata Nabi. Mana kafir apa? Mengingkar, melanggar, menentang, melawan perintah. Siapa tak solat, siapa ada daulat, siapa minum arak, siapa berzina, siapa ceraka pada ibu bapa, ini semua orang yang kafir. Kafir apa? Kafir nikmat. Kalau pergi kat dia, kau tak sembahyang kan? Kau kafir. Apa jadi? Dia tanya awak apa jadi? Ada besar lah. Betul tak? Betul tak? Awak ada adik-adik, kalau kau tak sembahyang, kau kafir tau. Awak cakap, dia tahu orang lelaki yang ada kaki cuci emas, rantai emas, mandi kafir. Dia marah tak? Dia marah betul. Pada memang dia kafir. Apa mana kafir sekarang? Awak dah belajar apa mana kafir? Ingkar, lawan perintah Allah. Allah haramkan, dia buat. Allah halalkan, dia tinggalkan. Faham tak? Apa dia? Kalau kita kan kita fashion. Fashion. Oh, apa kata mau pula fashion? Fashion Afsal juga fashion. Sekarang ni zaman kalau kita pakai itu bukan Islam. Fashion apa? Oh, fashion. Saya ingatkan. Oh, it's fashion. Okay. Fashion Islam bukan tak kata fashion. Tapi ada peraturan. Islam ada peraturan. Awak nak jadi ayat 90 ada peraturan. Awak nak masuk sekolah. Kita ni bulan Januari ni kita semua masuk sekolah peraniwan. Boleh? Kita semua ni masuk peraniwan, boleh tak? Kenapa? Dia ni peraturan kan? Nak 7 tahun, bukan 50 tahun. Faham tak? Jadi, kalau hidup ada peraturan, awak jalan-jalan gaya pada peraturan, baiknya awak tak pakai jalan kaki. Ustazah cakap begini, Ustazah ada kereta, kita tak ada kereta, kita jalan kaki. Okey, ini lampu tengah hijau, jalan lah. Bukan orang tengah hijau tau. Lampu untuk kereta tengah hijau, awak jalan boleh? Tak ajar lah tu kan? Ini mana awak mesti aturan kan? Kalau awak nak cross pun dia lampu merah.
Mana dia tak ada zebra tapi dia ada apa ni, awak boleh jalan depan kereta pasal lampu merah, kereta tak jalan kan. Tapi kalau kita tengah berjalan-jalan, awak lampu hijau, awak jalan salah tak? Salah. Mana kita ada peraturan. Kalau sekadar kita tak ada peraturan, dia bilang selalu kita kahwin sepupu ke, saudara ke, kita kahwin apa ni, orang luar ke, kahwin awak sendiri. Dah senang. Tak payah keluar belanja lagi, boleh? Fashion. Tak ada peraturan. Ini mak bapak kita. Ini adik-adik kita. Sebab ada satu kumpulan dia berasal dari negeri Arab juga. Ada orang dah buat ni sudah beberapa ratus tahun dan sampai sekarang bisa ada, dan sekarang mereka nak hidupkan balik. Mereka fikir apa? Kita hidup dari kecil ke besar dengan adik-adik kita kan. Adik kita yang atau kakak kita yang uruskan kita punya makan, minum, selain bapak, kita punya baju, kita punya makan, minum, kita punya susah, apa semua dia tahu. Kemudian kita, anak-anak kita dan adik perempuan kita ni, kita pergi kahwin dengan lelaki, dia tak pernah kenal. Kau tak? Dia tak pernah kenal. Baik ke, jahat ke, pemakmur ke apa, kita tak tahu. Kita kahwin dengan dia. Kalau dia bahagia, bahagialah. Kalau dia berada. Dan kita pula pergi kahwin, kita lelaki pergi kahwin dengan perempuan, kita pun tak tahu cerita dia. Kan senang kahwin dan jadi adik. Dia kata, jadi awak pun tak payah bimbang, adik ke kakak awak dah kenal awak punya suka duka, awak punya apa suka makan, tak suka makan, apa yang menyenangkan, apa tak menyenangkan, apa yang bikin awak marah, adik-adik awak dah kenal. Kenapa sekarang awak kahwinkan dengan orang luar? Awak nak kahwin orang luar. So, susah bising pingin kahwin adik-adik sudah. No problem. Ini tak ada peraturan kan? Jadi kita orang Islam bisa ada peraturan. Tapi mereka terpulang pada mereka masing-masing besok nak jawab ke akhirat sendiri. Okay. So kita apa yang Allah jadikan manusia, memang ada yang kufur pada Allah, ada yang beriman pada Allah. Ya, ada orang dia kufur, terus kufur, awak nasihat ke, awak tak nasihat ke, awak biarkan ke, awak fikirkan masalah dia pun, dia tetap apa buat pun, dia tetap akan berlaku. Okay. So kita kadang-kadang masalah-masalah macam ini, awak pergi kerja, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, kamu punya boleh beri peringatan, kamu tak boleh buat perubahan. Okay. Awak nasihat, awak tegur dia, awak dah terangkan, awak punya tanggungjawab dah habis. Dia buat, terpulang. Kita bilang mungkin orang luar boleh, tapi kalau yang ini mak kita ke, bapak kita ke, adik kita ke, kakak kita ke, kan? Kalau ini anak buah kita ke, ini suami ke, macam mana? Still sama juga. Apa nak kita buat kan? Tak boleh buat apa. Okay? So Iblis Allah dah jadikan dia, dan ini masalah kita Iblis kita akan bincangkan sikit. Tapi kita bincangkan dulu tentang malaikat. Malaikat memang tak taat kepada Allah, dan dia senantiasa taat sujud kepada Allah, dan dia senantiasa ikut perintah Allah. Malaikat tak pernah fikir ini Adam nak suruh kita sujud pada dia. Siapa dia? Baru jadi. Kita dah veteran kan. Malaikat dah jadi lebih awal kan. Veteran pun takkan kita tunduk pada dia. Malaikat tak ada itu sifat. Yang perintah Allah, apa kata Allah kita ikut. Jadi kita tengok itu Allah. Kita manusia pun sama. Kita ada mak, ada bapa, kan? Dulu kalau anak-anak dulu mak cakap apa buat kan? Bantah tak? Tak bantah. Apa saja. Kalau dia malam-malam dia hisap apa tu tebu, anak-anak dia bilang jangan hisap, nanti hisap nama mak bapak. Dia tak jadi maka tu. Padahal sebenarnya dia mak bapak pun tak nak cakap terus terang. Dia kata kalau dah tak dengar sudah cakap jangan hisap malam makan darah mak bapak, hisap darah mak bapak. Pasal tebu tu kan ada gula. Lepas dia makan, dia saya dia buang. Lalu esok pagi semut. Kadang-kadang mereka duduk barulah semalam kapan dia dah satu-satu saya duduk makan satu dulu. Lepas tu dia ada kata orang cerita masa orang dulu. Kalau dia kata orang dulu, semua bagus. Saya kan tak saya faham kenapa makan ikan tu
bagus kan? Kan, tapi orang dulu bilang makan ikan apa? Cacing. Itu dia tak faham. Saya bilang, apa yang tak fahamnya? Orang dulu bukan kaya. Orang dulu anak ramai. Apa sekarang anak satu? Satu ekor ikan, dia taruh anak dia makan seorang. Orang dulu anak ramai. So kalau satu orang dah makan besar-besar sekeping, bapak tak tahan, kan? So dia beli ikan sikit. Dia tak beli banyak, dia bukan banyak, dia bukan kaya. So dia tak nak anak dia makan banyak-banyak. Jangan makan banyak di cacing, kan? Tujuan dia passion. Orang tak passion, bagi cukup-cukup. Kalau duit dia banyak, makan aja lah. Cacing biji tu tak keluar. Jadi dia tak, dia orang pun nak makan takut duit tak banyak. Macam cacing. So kasih sikit. Jadi dia tak mau makan ikan sikit pun jadilah, kan? Makan ikan bilis banyak tak apa, tak cacing. Itu dia goreng nasi. Dia masak nasi panas-panas, tuang kicap, kalau ikan bilis tak boleh makan, kan? Jadi orang dulu cakap itu macam itu. Okay? Orang sekarang dia sesuatu pun dia tak nak. Kalau kita bilang hukum, ada dalil. Saya cakap ada dalil. Kita kalau seperti saya cakap, Quran tak turun untuk awak. Awak semua nak dalil. Awak nak suruh saya ada dalil. Quran tak ada. Kalau Quran nak semua detail one by one, kita tak cukup satu mushaf. Buku yang 10 satu bilik pun tak cukup. So everything. Kalau makan nak tangan kanan, nak macam ini, everything satu. Suap boleh makan berbanyak, boleh kenyang. Panjang nak cerita. Kan? Quran tak turun untuk ini. Ada orang kata Ustazah, dia tak doa supaya anak kita dengar cakap, supaya anak kita tak keluar rumah, supaya anak kita suami baik. Quran tak turun untuk awak. Macam kau orang marah, kan? InsyaAllah sekarang banyak orang bikin seolah Quran turun untuk kita. Jangan kata tak, ada tak ayat ini, ada tak ayat tu, ada tak ayat ni, ada tak ni, ada tak dalil, haram dia, ada tak boleh. Saya bilang kalau nak cari dalil macam mana? Kalau takkan habis. Ada orang dia kata, awak cakap tak boleh makan babi. Kasih saya dalil Quran tak boleh makan babi. Kita kasih dia. Yalah, Quran bilang tak boleh makan babi. Tak ada ayat mengatakan tak boleh gunakan kulit babi. Tak boleh gunakan lemak babi, tulang babi, makan dia. Jadi dia memberi dia inilah orang tahu dia enggak. Tahu tak? Dia tak nak belajar bahasa Arab, dia tak nak belajar sebab nuzul, dia tak nak belajar semua berkaitan dengan Al-Quran, cuma dia pakai zahir makna. Allah bilang tak boleh makan daging babi, aku tak makan daging babi. Tapi aku boleh pakai tulang babi. Aku boleh pakai kulit babi. Tak salah. Dalam Quran ditulis dalam surah Isra ayat 23 tak salah saya. Allah perintah supaya disembah hanya Allah dan taklah kamu memelihara menjaga ibu bapa kamu kalau salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya tua. Okey. Janganlah kamu tengking mereka, janganlah kamu tinggikan suara pada mereka, rendahkanlah diri kamu kepada mereka, muliakanlah mereka, doakanlah mereka. Bagus kan? Tapi ini aja tau, seorang ni dia buat ini. Hormat mak bapak, taat mak bapak, layan mak bapak, okay? Rendah diri pada mak bapak, tapi kan, dan doakan mak bapak. Tapi Quran tak bilang tak boleh sepak dia. Tak boleh sepak mak bapak. Ada Quran tulis, dalam Quran ada tulis mak bapak salah tendangkan sikit. So kalau mak bapak cakap tak dengar, sepak aja. Dosa. Mana dalil? Dia tak jujur kan? Dalam Quran kau kasih aku satu ayat dalam Quran bilang tak boleh sepak mak. Hormat mak ada. Tapi tak ada sebab tulis satu ayat katakan tak boleh sepak mak. Sebab itu mak aku salah aku sepak. Kau tak ada stop. Dia cakap dah 10 kali kau bingit lubang telinga aku. Kau jangan lupa buat ni. Lepas 2 minit, kau jangan buat ni. Kerana kita kan suka repeat. Jadi kita repeat dah 10 kali mak anak atau yang sebab alasan cakap mak dah 10 kali. Saya tak peka tau. Mak diam boleh tak? Pasal Quran tak cakap. Quran tak cakap tak boleh sepak, so sepak boleh. Saya tanya awak boleh tak?
nak semua hormat, takkanlah awak boleh sepak. Betul tak? Quran bilang tak boleh makan daging babi, takkanlah awak boleh ambil tulang dia. Takkan boleh ambil kulit dia. So, orang yang ingkar dengan ayat Quran, dia akan lawan kita. Faham tak? Dia cakap begitu, mana dalil? Dari susah kita nak cakap. Jadi kita kalau orang tu memang Allah nak sesatkan dia, dia akan selalu macam kita. So, Allah jadikan iblis. Masalah iblis ni, dia bila Allah suruh dia sujud, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tiga kali. Bila Allah perintah semua malaikat beri penghormatan kepada Adam, sujudlah, maka semua sekali malaikat sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang aba tu apa? Ini bukan aba yang kita panggil bapa, dia lain. Aba makna dia enggan. Ini satu tanda tak baik. Perkara kebaikan bila awak tak nak buat, enggan. Ini selalu kita kena ambil, kena fikir apa saja kebaikan, perkara baik dia anjur kepada kita, kita tak mahu. Itu satu tanda tak baik. Nombor dua, wastakbara, takabur. Apa mana takabur? Apa mana takabur? Riak is riak. Sombong tu cakap Melayu, Arab cakap takabur. Cakap besar, bangga diri, tak dapat. Tak dapat. Awak tahu, tapi dia tak tahu cakap. Arrogant. The meaning of arrogant. The meaning of takabur. That's what I want. Okay? The meaning of megah. The meaning of sombong. Itu juga sombong dan sombong. Ini nanti kita akan bincangkan. So awak anda enggan, menolak. Mana yang kalau kita orang Islam, orang beriman, kita semua buat saya orang beriman, insyaAllah sampai akhir hayat kita orang beriman. Dan semoga Allah dalam kita sentiasa tawaduk pada Allah. Kita tak boleh ada menolak kebenaran. Ini enggan. Menolak kebaikan. Ini enggan. Ini abah. Nombor dua, wastakbara. Wastakbara, sombong, atau dalam bahasa Arab, takabur. Apa makna takabur? Apa yang Iblis cakap? 3 kalimah. Ana khairun minhu. Ini makna takabur. Bahasa Melayu, aku lebih baik dari dia. Mana kita rasa diri kita lebih hebat pada orang. Itu takabur. Okay? Awak rasa awak hebat apa? Saya lebih kaya daripada dia. Dia bila kaya dah, aku dia datuk nenek turun temurun dah kaya. Itu kampung tu semua bangkuk datuk aku dia. Kita ada friend datuk aku dia. Apa tu orang kaya? Ini takabur. Rasa diri lebih hebat pada orang lain sebab dia daripada keturunan orang kaya. Atau mungkin awak rasa awak lebih hebat di dunia dulu. Awak rasa saya apa dia? Dia siapa? Aku supervisor, aku manager, aku tauke. Awak rasa awak hebat sebab awak tauke besar, awak manager, ini orang bekerja. Dia nak banyak besar aku, dia nak banyak tunjuk lawan dengan aku bos kat sini. Ini tak kabur. Awak lebih pandai, dia punya pas apa? Apa pas? Kata apa ni awak dalam bidang akhirat nanti dulu dalam dunia. Awak bekerja satu syarikat. Awak barangkali ada diploma. Lepas tu dah orang tu ada degree. Apa ada degree, main cantik, diploma, tak tahu kerja ke apa. Abang kata dia apa ada? Dia diploma.
sama aja. Aku degree tau. Dia degree aja, I got master. Dia master, I got PhD. So masing-masing dia rasa dia lebih hebat. Sebab awak ada degree, awak ada master, awak ada itu, awak ada ini, awak lebih hebat dari orang lain. Okay? Apa yang hebat awak? Cuma kat pentas saja. Betul tak? Awak profesor, aku profesor madya, profesor associate, macam profesor. Dia profesor itu, aku profesor ini, aku begitu, aku begini. Still awak manusia. Okay? Darah sama. Ada orang buat saya lebih baik daripada dia tahu. Awak jangan main tahu saya ni keluarga diraja, royal family. Apa yang royal? Manusia fikir nama raja aja. Oh, berak sama macam kita. Tak tahu. Raja kata berak keluar minyak atal. Tak ada. Okay? Raja pun kencing, raja pun kentut. Campur juga. Betul tak? Kalau kat Malaysia, saya dah lihat Malaysia. Kalau dia datuk and datin, macam hebat nak kan? Macam lah hebat nak. Saya sebenarnya hari Jumaat, saya PKL. Untuk kelas hari itu. PKL, kadang hari satu adik saya ada konvo Al-Quran, Multaqa Al-Quran. Dia ada ambil macam-macam sijen, so sana dia pergi konvo Malaysia dan Singapore combine. Okay? Jadi bila saya sampai sana, baguslah, alhamdulillah lah majlis tu. Tapi lepas tu adalah sikit selingan dia, kan? Tapi saya terpukul tengok gambar perempuan tu. Bila pun saya akan terpukul tengok gambar perempuan tu, kan? Saya kata, dah dapat doktor. Datuk, doktor. Kalau kat Malaysia, datuk ni boleh beli kan? Betul tak? Doktor. Saya bilang kalau doktor, saya bilang doktor falsafah. Kan? Tapi tak tahu lah. Datuk, doktor. Awak sambung. Saya bilang bila pun saya akan tengok perempuan ni, saya akan terpukul dia perempuan. Salimah. Dia ada produk bela bagian ni, tapi kita bukan majlis itu. Kenapa saya terpukul? Bila pun sampai aku. Tapi lepas tu bila kita tengah makan, bila dia naik ke pentas, jauh lah tak nampak. Memang tak boleh nampak. Tapi dah jauh saya nampak, tak macam muka dia dah lain sangat. Dah pukul tu. Tapi gambar tu rumah muda. Kenapa saya terpukul? Kalau tak tengok muka mak saya, tengok lampu dia. Muka mak saya sepasang muka dia. Jadi saya selalu bila saya ambil gambar mak saya, saya suka nak tengok gambar mak. Pada tak ada kan? Nak tengok, itu ingat. Masa dulu mak kita hidup, kita begini-gini. Sekarang mak kita dah tak ada. Sekarang kita pula hidup, kita dah anak kita. Sekarang pula kita pula tak ada. Anak kita pula kenal kan? Begitulah kehidupan kita berjalan. Okay? Jadi apa yang saya nak terangkan, awak kata awak cantik lah. Okay? Awak dah kalau kat Malaysia datuk, datin. Kalau orang datuk ni, datuk, datin orang hebat kan kat Malaysia kan? Orang biasa pun kerja datuk, datin. Awak datang dengan datin datang siapa hebat? Siapa hebat? Kita hebat ke dia? Dia hebat. Tapi yang dia tak sombong lah kan? Cuma kita bilang, kalau kita rasa kau siapa? Jangan main-main ni, aku datuk tau. Aku dah pilih awak, kita kata awak lebih hebat daripada manusia sebab awak ni ada dapat makan, dapat ini dan sebagainya. Itu dah tak kabut. Kan awak ada PhD, ada itu, ada ini, atau ada apa-apa lah. Pangkat awak ada. Awak rasa awak lebih cantik daripada orang lain. Saya tu nak lawan aku. Hidung pun tak ada. Ada bukannya nak takut hidung aku terjatuh. Tapi dia tengok orang jadi gadget sekejap orang boleh bengkok kan. Betul tak? Dia tu si hitam tu. Nampak kamera-kamerahan. Kenapa orang hitam siapa yang bikin negara tu? Kita pilih ke? Itu kan tak ada program. Betul tak? Awak tengok orang tu, seperti baju warna biru. Kau tengok tu, mentang-mentang nak slim. Kita boleh agaknya kerengga pun, dia punya pinggang laju. Bila orang tu gemuk, dia bilang gemuk. So kita rasa kita hebat sebab badan kita, biarlah aku cakap besar lah kan. Umur kita dah dekat 80. Kau tengok badan aku, sampai dah ni bagus. Dia orang baru 30, 40
satu, bawa anak satu, habis semua dah. Ouch. Ini semua tak kabur tau. Ini semua tak kabur. Bila kita rasa diri kita lebih baik, lebih hebat daripada orang lain, dari segi dunia, apalagi dari segi akhirat. Kita beramal, kita rasa kita lebih banyak amal daripada orang lain. Kita lagi bagus bacaan daripada orang lain. Kita kalau baca Quran orang terpegut. Dia tu kalau baca Quran, ya Allah, suara dia dah macam itu. Macam itu sebatik. Macam gini dia baca orang ramai. Macam banyak awak rasa awak hebat sebab baca Al-Quran. Awak rasa awak hebat sebab awak kalau baca Quran dengan tajwid. Orang tu baca tu awak melangkah. Tapi dia nak baca kan? Dia nak baca. Dia masih belajar. Awak dah cekil. Awak tengok orang tu barangkali mana besar dia semua dia tahu baca. Baca tu baca ni macam dah baca. Ini kalau buat nama tu dia dah tahu sampai nyari. Kalau apa-apa majlis maulid ke apa, pergi tak tahu dia tak tahu baca. Apa? Baca bahasa ni hebat? Tak hebat. Itu awak baca cerita Nabi je. Betul tak? In Arabic. Baca cerita Nabi in Arabic. Tetapi amalan bertentangan dengan ajaran yang Nabi bawa. Okay? Ada orang dia rasa dia tu hebat, dia tu boleh cakap Arab. Awak boleh cakap Arab aja. Tapi awak tak mengerti Al-Quran. Mungkin. Oh, dia tu ustazah. Hebat? Belum tahu. Dia ustazah mengajar. Awak tak tahu sebab dia mengajar. Ada orang mengajar kerana anak dia ramai. Ada orang ajar supaya orang selalu cium tangan dia. Orang selalu berkenal dia. So dapat makan free selalu. Kan? Nak duit banyak. Macam-macam semua. Satu kenal ada dia ustaz-ustazah pun dia pun fikir soal bisnes dia, hidup dia dan sebagainya. Satu kalau tidak tak ada lah kita di akhir zaman. Satu kalau nak pakai pencara, RM1,000 pencara bukan murah. Saya berani cakap lah, saya tak cakap habis lah insyaAllah. Kita ustaz-ustazah Singapura ni lebih tahu tu. Dia pun ustaz-ustaz yang kat Malaysia. Ustaz Malaysia lebih pandai. Kita tak nak lihat, dia pandai. Lalu orang panggil dia ke Singapura, orang tengok banyak orang kena ketuk. Masa-masa kena bayar banyak tau. Ustaz-ustazah Singapura, Malaysia pun datang, kapal terbang. Hotel, makan minum dia, duit dia, 1 jam sekian harga. Kalau dia bersyarat 2 jam, lain harga, 3 jam lain harga. Bukan murah tau. Ustaz-ustazah Singapura tak pernah tahu harga. Kalau awak panggil dia bersyarat, saya tahu yang banyak ustaz-ustaz yang dekat awak tanya dia berapa yang saya kasih 20, 100, paling tinggi pun 200. Sama hari, sama time dia panggil pencara Malaysia. Malaysia dia bayar berapa kali ganda. Orang Singapura dia bayar sikit, tapi orang Singapura tak bunyi. Tak bunyi, kau kasih habis, tak kasih sudah. Okay? Habis orang Malaysia, hebat-hebat yang saya dah kenal lah, berapa banyak orang, kerana dia tersasar sendiri. Okay? Saya kenal dulu beberapa pencara dari Malaysia ke orang Singapura, biasa tak makan di masa. Okay? Dalam dia berbual dengan saya, dia bercakap, profesor yang dia datang. Dia cakap, semalam kita bercakap kat sana, I am not so happy lah, dia lebih, dia orang janji kita satu pencarahan 1,000 sing, tapi dia tak kasih. Kita bukan minta lah, but you promise. Cepat. So, bila awak rasa awak hebat, orang mesti tunduk pada kita. You want my service to pay this much? Ini akhirat. Memanglah kita tak cakap, kita tak kasih sesuatu kan. Awak punya tenaga, punya masa, kita hargai. Kan? Tapi ikut kemampuan lah. Tapi kalau awak tetapkan, awak just jual punya apa ni, ilmu, punya knowledge macam gitu. Bila awak buat macam ni, akhirnya nanti kita akan pandang bila orang tak bagi awak sesuatu akan rasa hebat. Bila orang tak hormati awak, awak rasa awak kan hebat. Saya bukan sembarang pencara tau. Saya lah daya penarik. Saya datang, resepsi penuh. Ini jaga, ini sekarang penyakit ulama tau. Bila awak rasa dengan awak hadir, masih penuh, kalau orang lain bersyarah, masih kosong. Ini terkabur.
ini sebab ini, Masya Allah. Okey. Yang nombor 3 apa? Enggan, takabur, wa kana minal kafirin. Dan termasuk lagi dari golongan yang ingkar, yang menentang. Ini sifat yang menghancurkan makhluk. Siapa yang mula kita nampak perkara ini berlaku? Dia laku pada satu makhluk, bukan malaikat. Tak pernah jadi malaikat. Dia jin. Kerana mungkin dia juga ibadah pada Allah Ta'ala, namun dalam hati dia, dia rasa diri dia hebat. Because saya bukan malaikat, saya jin. And still, saya boleh, pada dia boleh ibadat. Faham tak? Dia jin, tapi dia boleh ibadat. Dia boleh buat tu, boleh buat ni. Apa yang malaikat boleh buat, dia boleh buat. Jadi dia rasa diri dia hebat. So, bila Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam dia tahu jadi daripada tanah. Okay? Dan kita dah bincang macam tanah kan? Jadi dia rasa tak patutlah kalau dia daripada api tunduk kepada tanah. Padahal api dan cahaya lebih hebat cahaya. Okay? Api kita tak tahan panas, cahaya tak ada panas tapi menerangi. Cahaya yang nur, malaikat tunduk pada Nabi Adam. Sebab malaikat ada sifat tawaduk, bukan takabur. Tapi jin, dia terang juga, panas lebih terang. Dia tidak ada sifat tawaduk, sebab itu dia rasa hebat. Malaikat dia tawaduk. Dan yang paling penting dia kata ini perintah dari Allah. Allah yang perintah. So ini semua untuk kita berfikir. Okay? Kadang-kadang kita tidak ada sifat tawaduk, kita ada sifat takabur. Kadang-kadang kita ada sifat tawaduk dan takabur kita boleh lawan. So kita ada sifat suka bangga diri. Saya kalau kita kadang kita punya bangga pun bukan kita tahu. Bukan kita, tapi pakai anak kita atau anak buah atau saudara kita. Jadilah kita dapat berbangga-bangga kawan. Kau tahu sisi yang dipanggil syarah kami. Kau tak yang menteri itu. Kau tak itu kan. Kau lain aku. Adalah kena-kena. So jadilah kebanggaan. Orang tahu dia ni yang family kan. Menteri-menteri. Dia ni yang family, punya family dating-dating. Kau tahu yang bintang film kau. Itu pun ada kena-kena. Semua orang kena-kena dengan dia. Memang betul. Sebab kena-kena kita tak? Kena-kena tak? Saya dengan awak kena-kena. Saudara, segala itu aja. Itu aja kena-kena saya dengan awak. Boleh. Faham tak? Saudara dalam agama. Okay? Bagi yang boleh saya buat kakak dan adik. Yang bakat muda adik lah, yang bakat tua kakak lah, yang bakat boleh buat anak-anak lah. Faham tak? Itu hubungan kita. Okay? Kita punya hubungan bukan saya datang ngajar, awak belajar. Habis tu nafsi-nafsi, kau apa? Itu salah kalau kau punya anggapan macam itu. Saya tak anggap begitu. Pada saya, murid saya, family saya. Semalam pun saya cakap dengan adik saya. Saya cakap dengan dia, saya punya family yang sebenarnya my students. Saya lebih banyak tengok muka murid daripada tengok muka saudara mara dan adik-adik. Lebih banyak. Tiap-tiap minggu tengok. Sampai awak makan gelak ni. Okay. Tapi jumpa saudara jarang kan? Kalau ada kerja kahwin, ada kematian, ada apa? Sakit pening. Sekarang sakit pening pun kadang-kadang banyak pun orang sembunyi-sembunyi. Betul tak? Ada orang sakit tak nak bilang orang kan? Sembunyi. Bila sembunyi kita tak tahu. Tapi bila kita tahu, kalau bilang-bilang orang macam orang ingat macam nak ambil. Itu orang nak kasih-kasih lah ambil. Tak harap. Tetapi sebenarnya kita bukan harapkan itu kan. Kalau kita
kan doa. Itu yang kita dah. Orang punya doa. Bukan kita rahsia-rahsiakan. Zaman akhir zaman banyak sangat orang rahsiakan. Kita tak nak orang kecoh. Orang tak mesti awak dengar sakit mesti datang. Ada orang dia sakit, dia tak ada orang nak jaga dia. Jadi akhirnya dia terpaksa lah bilang jangan datang. Soalan dia awak datang dia kena bangun. Dia kena buka pintu pun. Kalau tak ada orang pun baru kena buka pintu tak? Jadi dia sakit kan? Biarlah dia rehat. Melainkan kita orang yang paling dekat. Kita tak payah tunggu dia buka pintu, kita ada kunci. Itu lagi. Okay, so balik kita apa yang kita cerita ni, Nabi Adam telah dijadikan Allah perintah, tetapi Iblis menentang. Banyak sangat ayat Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sama juga lah makna Nabi Quran. Dan yang akhir kata Allah, dia bukan daripada mereka yang sujud. Dan Allah perintah lagi, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Dan malaikat-malaikat semua sujud kepada Adam kecuali iblis yang enggan, dan dia termasuk dari mereka yang tidak sujud. Dan banyak lagi ayat semua lebih kurang sama lah. Dalam surah Al-Kahfi pun ada wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaka an amri rabbi. Diterangkan Allah perintah pada malaikat sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis kerana dia daripada golongan jin dan dia menentang perintah Allah. Malaikat daripada nur, jin daripada banyak cerita mengatakan dia pernah, iblis juga pernah jadi raja malaikat. Tapi bila dibuat penyiasatan, tidak pernah demikian menjadi raja malaikat. Itu cerita Israeliat. Dia kena jaga. Okay? Allah menerangkan tentang malaikat, tentang jin. Apa kata Allah? Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin itu kami jadikan sebelum Nabi Adam daripada api yang sangat keras. Okay. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah jadikan jin daripada api yang tidak berasap. Api yang sangat menyala-nyala. Itu min marijin min nar, api yang tidak berasap. Dan Aisyah menyebutkan Nabi juga bersabda khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jinnu min marijin min nar. Allah jadikan malaikat daripada nur, cahaya. Okey. Taruh anak nama betul jangan nak korang tahu nur. Jangan nur. Nur dan nur tak sama makna okay. Tapi kita tahu Nuh tu nama Nabi, seorang Nabi, yes. Tapi maknanya bukan cahaya okay. Dan Allah ciptakan, kata Nabi SAW, Allah ciptakan jin tu daripada api yang tidak berasap. Mana api semata-mata menyala itu daripada jin. Dan dalam satu riwayat lagi dari dalam oleh Al-Tabari, Hasan Basri berkata, lam yakun iblis minal malaikati tarfata ainin qad. Iblis itu bukan, tak pernah dan terjadi daripada malaikat walaupun sekali mata dia buat. Sebab sifat jin, sifat dia kasar, sifat dia keras, sifat dia jahat, sifat dia dendam, sifat dia suka membuat kerosakan, suka memecah belahkan. Mungkin ini satu jin
yang baik. Jin ada yang Islam juga kan. Ada satu jin yang baik. Namun akhirnya terbukti dia tetap ada sifat yang jahat mungkin dalam diri dia. Okay. Kemudian kita lihat bagaimana iblis. Kita akan bincang sampai sini, nanti kita akan bawa ayat-ayat sumpah. Bila Allah perintah sujud, dia tidak sujud. Allah berfirman, bertanya kepada dia dalam surah Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berkata, apakah yang menyebabkan kamu daripada sujud daripada sujud bila aku memerintahkan? Maka berkata syaitan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, sedangkan kau jadikan dia daripada tanah. Allah tak pernah bilang api lebih mulia, lebih hebat daripada tanah. Ini adalah apa kita bilang fikiran dia sendiri. Sebab Melayu apa cakap? Dia assume sendiri, assume. Dia andaikan diri dia sendiri. Faham tak? Aku lebih baik daripada dia. Ini andaian yang dia buat. Bukan Allah cakap api lebih baik dari tanah. Tapi dia memandang kerana api itu macam terang kan, tanah tu kelam kan. So dia rasa yang kelam dengan yang terang, tapi yang terang lebih baik. Orang pandai dengan orang bodoh, mana lebih baik? Biasa kita akan buat ada yang pandai yang baik lah. Kadang-kadang yang pandai itu sombong dan takabur, tapi yang bodoh itu tawaduk. Orang yang rasa diri dia hebat, dia akan selalu jaga diri dia. Bukan kerana dia tak boleh buat macam orang lain buat, tapi dia jagalah nanti orang pandang aku rendah, atau orang pandang aku bodoh, atau orang pandang dia cakap pun tak pun cakap sembarang. Tapi kalau kita Mina, apa khabar kau? Kenapa tak nampak? Cuba juga kat sini. Ini kita orang bodoh ni cakap. Kalau orang dia orang pandai, takkan dia jumpa kawan dia, Mina, apa khabar kau? Nak peluk-peluk, nak cium-cium. Tak kan? Sebab dia jaga dia punya kedudukan kan? Katalah saya ni datang ke Maria. Hebatlah kedudukan Kan saya jumpa awak. Saya jumpa Nuraini biasa. Kenal Nuraini. Dan kata, tu je nak pakai saya apa Ustazah Datin. Kalau kat Malaysia mana pakai? Datin. Datin. Ustazah nak kata nilai. Datuk dah. Saya kata, Datin, apa khabar? Nah, itu aja. Tapi kalau kita jumpa biasa, tak tahu jumpa saya ke mana. Saya pergi tu, lepas tu Masjid Al-Amin pun ada bikin program. Ini program Masjid Kampung Siglap yang saya temankan adik saya saja pergi Kuala Lumpur. Kemudian bergerak bikin program kat Kelantan. Semua pasal ilmu. Dan Masjid Al-Amin pun biasa bikin program. Dia ada di antara waktu pergi, saya tak tahu. Dan siapa nak dulu, lepas tu dia dulu ke masjid sambil belajar pergi dekat Kuala Lumpur lah, di hotel di Palma. Dan mereka ada yang datang besok hari, tapi mereka punya program ada satu masa lepas penting ada dengan ceramah Ustaz Kazim. Kemudian lepas tu semalam pagi lepas sarapan naik atas dengar pula ceramah. Bukan cakap orang 15 15 dengar ceramah Ustazah Dr. Sharifah Hayati. Okay? So bila saya pukul 8 saya turun nak makan breakfast, saya ingat dia punya breakfast lain dari kita lah. Kita hotel punya ikut ambil sendiri kan. Sekarang tengok ramai-ramai, saya masuk, Ustazah, yang dia kata orang Ustazah, gambar balik, yang masuk Facebook. Itu saya percaya, no Facebook, orang lelaki jangan tunjuk. Tak. Okey, ambil. Cuba kalau saya datang ke Maria. Dan itu orang dekat. Saya pun duduk pun special meja.
So bila kita rasa kita orang biasa, khabar orang ni, apa ni, awak baik, kita boleh tanya dia, apa khabar awak? Mak awak bercerita, ada ni, gitu, gini. So kita orang biasa. Faham tak? Tapi kalau kita rasa kita orang berpangkat, boleh? Tak boleh. Masa bila tujuan kita dah bersifat ana khairum minhu. Ini cakapan takabur Apa dia? Ana bermakna aku atau saya. Okey, khairum lebih baik minhu daripada dia. I am better off than him atau than her. I am better off than you. In English, I am better off. Okey. Kalau Melayu, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih pandai daripada dia. Aku lebih kita selalu bisa cakap aku lebih tua daripada dia. Kita orang tua tahu. Dia jaga, takut apa. Kita tak nampak, kita rasa biasalah. Budak-budak ni apalah kan. Orang tua boleh cakap tak pakai. Kita orang tua lah. Kita makan garam dari dua. Orang boleh tahu apa? Patut darah tinggi dulu. Betul tak? Yang muda akan cakap jaga sarkastik kan? Dia bilang makan garam dulu. Patut darah tinggi dulu. Ini jaga. Jangan suka cakap. Nanti sebab itu syaitan suka cakap. Awak daripada perkataan anak, saya mungkin dulu aku lebih baik pada dia. Awak tengok aku boleh cakap. Aku lebih baik aku yang tua pada dia lah. Itu tak kabur boleh cakap. Kata awak gaduh adik-adik atau kawan. Tapi awak budak apa yang muda tak salah dan tua. Aku lebih tua, patut dia datang jumpa pada aku. Aku lebih baik pada dia, aku lebih tua kan. Lebih tua, lebih baik, lebih cantik, lebih pandai, lebih kaya, lebih amal, lebih soleh, lebih hormat, lebih itu, lebih ini. Itu cakapan syaitan. Itu cakapan syaitan. Kita kena jaga. Kerja syaitan sangat halus. Kita tak perasan kan. Okay. So, kita akan berhenti di sini sebab kita akan bincang lagi tentang takabur dan berjahannam. Kita dah masuk, saya terangkan sikit. Cuma inilah yang dikatakan oleh Iblis. Awak boleh buka suatu A'raf ayat 12. Okey? Ayat 12. Kemudian nanti kita akan bincang akan datang suatu Hijr. Apa kata apa ni Allah dalam surah ini, qala ya iblis ma laka alla taqumu ma'as sajidin. Allah Ta'ala kata, hai iblis, apakah sebab yang kamu tidak mau tunduk seperti orang lain tunduk? Maka dia jawab, lam akun li'asjuda libasharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tidak tunduk kepada manusia yang diciptakan daripada tanah yang kering, kemudian daripada tanah liat. Ini juga tak kabur kan? Oh, dia pandang diri dia hebat. Saya kan kata kita orang India. Saya ni culia, orang Malbari, orang apa ni? Saya Khan, awak begini. Saya orang bangsa ni pada tunduk dengan awak. Kita orang Melayu. Saya Melayu tahu. Ini Boyan, saya tak suka. Awak di Jawa. So awak rasa bangsa Melayu. Kita ada kategori Melayu kan? Melayu, Melaka, ada Pinang, ada Boyan, ada orang Kelantan, orang Kedah, ada macam-macam kan? Dia kan dia pandang dia hebat. Siapa yang bilang kita hebat daripada orang lain? Kan? So Iblis merasa diri dia hebat sebab dia daripada api dan macam mana dia boleh tunduk daripada tanah yang gelap. Ya Allah, ini sebelah yang Nabi telah bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tak akan masuk syurga orang siapa yang ada orang seberat debu. Sebab debu pun dalam hati dia daripada tak kabur. Aku tak kabur, aku tak sombong. Cakapan itu, nada itu, ton sombong. Faham tak? So kita minta pada Allah jangan termasuk dalam ini dosa kami. Okay?
Ingat, aba, wastakbara, fakana minal kafirin. Enggan, takabur, dan kufur. Ini dosa pertama. Tiga. Dan satu hadis, man hafiza 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najah. Wa kana yawmal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Yang bermaksud barang siapa yang memelihara solatnya, okay? Tak ada dalam buku. Awak cari pun tak ada buku. Ini catat tambahan-tambahan. Jangan buku selalu ringkas, kan? Hadis Nabi, awak kalau cari bab solat, saya nak kumpulkan, saya mencari banyak buku, baca banyak buku dan saya tulis sendiri. Faham tak? Buku jaga sikit, buku jaga sikit. Sikit. Okay. Belajar lagi apa yang kita belajar, kita kumpulkan. So dalam hadis ini Nabi bersabda yang bermaksud, kita dengar hadis itu. Barang bermaksud apa hadis itu? Barang siapa yang memelihara solatnya, jagalah solat. Allah firman dalam Al-Quran, hafizu ala salawat was salatul wusta. Okay. Peliharalah solat-solat kamu, terutama sekali solat wusta. Solat wusta itu pernah buat tak? Pernah tak buat solat wusta? Pernah dengar tak solat wusta? Tak pernah? Allah bilang hafizu ala salawat, peliharalah solat-solat kamu dan solat wusta. Tuhan bilang jaga solat wusta. Kenapa awak tak pernah buat? Solat kamu, hafizu ala salawat, peliharalah solat kamu, dan salatul wusta. Pernah buat? Pernah. Hari-hari buat. Apa kata Allah? Peliharalah solat kamu dan solat wusta pertengahan. So di mana satu solat pertengahan? Wallahu a'lam bishawab. Allah tak bilang asar, Allah tak bilang subuh, Allah tak bilang maghrib, Allah tak bilang isya. Bermakna ulama kata dalam 5 solat ni satu ialah solat pertengahan. Mungkin kita akan kata waktu asar. Ada hadis juga Nabi SAW kata, barang maksud hadis, barang siapa tertinggal solat asar, sia-sia amalan di satu hari. Dia belajar agama ke solat apa, Allah solat asar. So mungkin kita rasa itu solat pertengahan harus. Mungkin kita juga kata kerana Allah firman dalam Al-Quran wal 'asri. Ada tak? Demi masa, demi waktu asar, demi masa. Kata ada ulama kata asri ni tak mesti maknanya masa. Asir dalam bahasa Arab juz. Sesuatu yang awak pegang sampai habis keluar. Kalau buat apa kita bilang limau nipis, lemon, nak air lemon kan pegang sampai habis jus kan. Yang keluar tu kita panggil asir. Asir ni ialah sesuatu yang telah diperah habis. Jadi ulama kata demi masa sini, demi asir adalah demi nyawa yang seseorang yang diperah habis. Mana nyawa kita nak dekat habis, diperah dalam habis kan. Mana kita punya time sudah nak dekat habis, time nak dekat out. Itu asir. Sebanyak mana lah Jadi kita tak tahu which one, mana satu. So ulama kata dia tersirat, tersembunyi dalam 5 solat. Jadi kita kerja apa? Peliharalah semua solat. Jangan awak kata asal awak jaga, maghrib awak pegang, isyak lebih kurang,
boleh. Okay, so kita pelajari ada 5 solat. So kata Nabi, man hafiza alaiha kana lahu. Siapa melihat solatnya, menjadilah solat itu cahaya. Cahaya keterangan, nurun wa burhan. Dan sebab memperolehi kelepasan wa najatan yaumal qiyamah. Dia cahaya yang terang yang jadi sebab kelepasan di hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan kenal kita sebagai umat dia melainkan kita ada cahaya. Cahaya apa? Nur wa burhan. Cahaya dan apa? Cahaya yang sangat terang. Cahaya ni bila kita nak duduk, dia sudah ada cahaya. Tapi cahaya ni menjadi begitu terang bila kita sujud, kita solat, kita buat ibadat kepada Allah. Kalau kita bilang saya umat Nabi Muhammad, saya memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak pernah solat. Macam mana Nabi nak umat? Ada orang solat hari Jumaat saja. Ada orang solat hari raya saja. Ada orang solat dekat Mekah saja. Macam mana Nabi nak mengaku dia umat? Dia mengaku umat Nabi Muhammad ialah orang yang jaga 5 waktu solat pada waktu yang telah ditetapkan. Tak jamak-jamak, tak qada-qada, kecuali orang musafir lah. Faham tak? Atau sebelum pun awak boleh jamak kalau ada sebab yang tertentu. Awak keluar sebelum maghrib dan awak sampai perjalanan tiba-tiba accident, massive jam, tak boleh lepas. Biasa awak dah sampai dah, insya-Allah dapat, tapi hari itu tak dapat. Bila orang tak boleh bawa jamaah, bukan awak sengaja nak tinggalkan sebelum maghrib. Saya pernah terkena, baru ni pun terkena. Saya keluar dari Masjid Mu'minin 6.30 dan maghrib belum. Saya akan sampai lewat kemudian lewat hanya 7.30. Tapi hari itu 7.30 BKI pun sampai. Daripada Masjid Mu'minin dan BIN exit 24 BKI belum sampai. Bayang 7.30 tau. Saya keluar 6.30 dah dekat 1 jam. Ini jam. Saya sampai rumah pukul berapa? 8 lebih. Masuk saja rumah dan dah nak siap nak pergi ini. Kena jamak kan? Takkan saya kat mana nak berhentilah tengah dalam sedar solat. Depan kereta, kiri kereta, depan belakang kereta. Cuma saya berhenti kereta. Saya tak boleh buat apa-apa. Itu kita cek. Kita keluar belum maghrib. Tapi kita sampai rumah Isya. So kalau ada sebab, okey lah. So siapa pelajari solatnya, dia akan mendapat cahaya yang terang dan sebab memperolehi pelepasan di hari kiamat. Barang siapa tidak memelihara solatnya, tak ada baginya bahagian yang disebutkan tadi. Dia tidak ada cahaya, dia tak ada penerangan dan tak ada pelepasan di hari kiamat. Dan dia, orang ini yang tak jaga solat, dia akan bersama-sama, Nabi terangkan beberapa nama: Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Siapa Qarun? Orang yang Allah menyukai, orang yang cinta dunia, cinta harta, hubul mal, hubul dunia. Dia cinta harta dia. Kerana harta yang begitu banyak, minta zakat bukanlah banyak. Kalau awak bayangkan, awak ada 100, zakat awak berapa ringgit setahun? Kalau ada 1,000, $50. Still banyak ada balance. Awak ada 10,000, ada 10 dolar. Banyak lagi balance. Tapi orang selalu perhatikan yang keluar, orang tak fikirkan balance. Dengan sebab itu, kaum menjadi tamak. Dan bila diminta-minta, dia marah betul kepada Nabi Musa. Dia pasang perangkap, fitnahkan Nabi Musa berlaku perbuatan tak baik dengan seorang perempuan. Tapi Allah, Nabi Musa doa kepada Allah, kan dia tak buat. Dia doa kepada Allah,
So Qarun ditelan dengan harta benda dia sekali. Okay. So adalah orang jumpa harta Qarun kat Malaysia. Betul? Tak betul. Qarun bukan kat Malaysia. Okay. So ini orang yang tamakkan dunia. Sampai jadi tukang fitnah, sampai takabur, sampai jadi apa ni, banyak kezaliman dia lakukan. So orang yang tak salat akan dibangkitkan bersama Qarun. Firaun lagi dahsyat dia. Siapa Firaun? Dia orang yang mengaku jadi Tuhan. Zaman sekarang dia tak mengaku jadi Tuhan. Tahu tak takkan? Mana pun. Ya Allah. Itu orang baru tengok satu aja. Dulu ayat Pim. Itu dua. Cuba buka yang kat Indonesia. Ma'an, berpuluh-puluh. Banyak Indonesia kalau okay. Kemudian kita ada Haman. Siapa Haman? Tukang cocok. Tukang hasut, tukang cocok. Firaun ni boleh tahan juga tahu. Tapi cocok ni bila kadang-kadang kita ni manusia tu jadi macam itu. Kita kadang baik. Bukan dia baik. Tapi ada orang dah cakap kat dia, aku memang tak pakai cocok, tapi dah masuk jarum. Okay, dah masuk. Bila dah masuk saja dia balik, dia berfikir, betul juga cakap dia tu. Mana dah termakan dah? Bila termakan, awak mulailah geram dengan sepulan. Sebab kita bila sesuatu berita orang cakap kita, jangan terus buat tindakan. Okay, siasat. Allah kata nanti kamu akan menyesal. Okay. Orang buat berita je, waktu balik dia tak boleh jual. Aku pun tengok macam gitu juga. Terus awak dah salah faham kat orang tu. Buruk sangka. Orang datang cerita pada awak, si Fulan bercerai, anak awak bercerai, dia kahwin dengan si Fulan. Orang kata, aku tak tahu dia cerai pasal apa. Begini. Awak dengar sebelah pihak dia cerita. Lepas tu awak bersih pihak ini. Awak tak tahu cerita sebenar, awak jumpa mak dia kata, tak baik ni orang. Tuan dia tak baik. Maksud dia orang bercerai. Ada saudara saya tu, selama saya jumpa, kami sampai video orang lah. Sampai bercerai dia right. Dia orang jahat, begini-begini. Awak dengar orang ini cerita, awak aniayakan orang ini, awak tak tahu cerita sebenar tau. Awak tak tahu cerita sebenar. Satu orang beriman, kita insyaAllah Allah tambah kalau iman dia kuat, kalau iman kita jadikan kita benar-benar beriman pada Allah. Kita tak mudah termakan cerita. Jangan mudah termakan cerita. Macam kita tahu. Okay. Jadi itu Haman, dia suka cocok Firaun, sampai Firaun yang jahat, bertambah jahat. Okay. Lagi satu, Ubay bin Khalaf. Ini ketua munafik depan Rasulullah macam baik, tetapi di belakang Rasulullah dia membusuk-busukkan Rasulullah. So kita jaga. Okay. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda 5 perkara siapa yang memeliharanya akan masuk syurga. Masya Allah. Masuk syurga. Siapa tak nak angkat tangan. Semua orang lah, tempat yang baik, tempat kita akan rasa lega, tenang, dan tak ada masalah hidup itu. Dunia ada masalah? Ada tak ada? Siapa sih tak ada masalah? Semua ada, semua orang ada. Saya masalah bila saya keluar Singapura saja. Masalah saya, kalau keluar Singapura punya masalah. Bukan pada manusia tak, pada kucing saya. Betul, semalam saya balik, awak pun tengok sebenarnya kesian. Dia sibuk, saya satu macam cium, green. Lepas tu saya pegang, bukan dekat saya pegang telinga dia. Mengadu. Bila saya kemarin satu kali saya pernah pergi Mekah, saya pergi Mekah 2 minggu tau, saya macam kucing gila dia kat rumah. Awak mungkin tak percaya. Saya nak tenangkan dia, nak saya bawa macam kat lah. Saya kata cakap kat telefon. Dari Mekah telefon cakap dengan kucing. Pasti ada macam kucing gila. I dengar suruh saya, sayang, balik, nanti bawa balik. Mama dekat Mekah kan Mama dah bilang 2 minggu kita tak jumpa. Dia cakap kan dia, Mami nak pergi, dia cakap
Fikiran kan? Kita ada problem juga dengan si kucing. Bukan saja lah, adik-adik saya semua macam itu. Boleh nak pergi mana je tinggal kucing. Jadi kita semua nak masuk syurga yang aman. Kita tenang kat sana, tak ada problem, tak ada apa benda. Okey? Boleh, insyaAllah Allah boleh masuk, saya boleh masuk, keluarga kita boleh masuk, umat Islam semua boleh masuk, insyaAllah. Apa dia? Kata Nabi, peliharalah solat-solat kamu. Itu apa? Mana kita pergi? Okay? Kita sakit kat rumah, hospital, jaga solat. Kita belum kahwin, jaga solat. Kita belum angin, jaga solat. Kita sibuk macam mana anak kerja kahwin, siapa kerja kahwin, jaga solat. Ada kematian, terlampau sedih, solat jaga. Ini solat kena jaga binti masa saja. Nombor satu. Nombor dua, kata Nabi, peliharalah solat pertengahan. Mana 2 kali ditekankan tentang solat. Kita tak tahu, ini rahsia Allah, nombor satu solat pertengahan. So, apa kata Nabi, peliharalah solat pertengahan dengan rukuk, sujud yang betul. Ini apa maksudnya? Mana kita solat pertengahan dirahsiakan. Okay? Tapi dalam yang nombor 2 Nabi tekankan rukuknya, sujudnya dan semua perbuatannya. Bermakna setiap waktu solat kita kena ambil berat diri kita, rokok kita, sujud kita, duduk kita, duduk dari sujud, duduk untuk tasyahud akhir, bacaan-bacaan kita kena ambil berat. Dia tak boleh ambil sambil lewa, tak boleh baca sambil lewa. Kita dah solat bertahun-tahun, kita usahakan supaya kita makin hari makin bagus, makin hari makin khusyuk, faham apa yang kita baca. Kamu buat janji solat. Mungkin dulu kita, Allah selamat, aku dah solat, senang, mati sikit. Tapi janji pada setengah kita, janji solat. Kalau kabut ke, khusyuk ke, tak khusyuk ke, dia tak kisah, janji solat. Sekarang kita tak tahu. Kalau sekiranya misalnya, kita nak pergi ke masjid Darussalam, ada kelas start lepas solat isyak, pukul 9. Awak dari rumah awak, bang pukul berapa sekarang isyak? 8.9, 8.10. Awak lepas ini, awak kata saya ada kereta. Okey, awak boleh bisa sempat. Tapi awak kata nak kena naik bas. Kalau awak solat di rumah, awak naik bas sampai sini, awak nanti kena solat kalang kabut. Kalau awak nak kerja Jumaat, awak kena datang sebelum isyak. So kalau awak rasa awak boleh, buat. Tapi kalau awak rasa awak tak boleh, awak nak solat kalang kabut sampai awak akan pergi untuk pergi belajar, lebih baik awak pergi belajar dulu, balik solat. Dengan khusyuk, dengan tenang. Faham tak? Solat, janji aku dah solat sudah. Selamat dah solat. Betul kan? Naik masakan, naik kereta. Sedangkan awak tak khusyuk. Balik kita tak pelihara solat kita. Okay? Nombor 3 kata Nabi, puasalah di bulan Ramadan. Nabi kata puasalah di bulan Ramadan. Kita puasa, Alhamdulillah. Tapi kita nak tanya, kita puasa, benar-benar puasa? Kalau kita, ya saya rasa, saya yakin awak semua benar-benar puasa. Tapi ada orang puasa kerana makan-makan. Lagi nak masak apa? Besok nak masak apa? Nak goreng apa? Kita punya matlamat tapi ikat makan. Kita tak makan apa yang ada. Kita lagi masak. 11 bulan pergi masak. Baru 2 hari pun cuma tahu jangan masak. Dia punya body card 2 di bawah. Okay. Jadi kita 11 bulan pergi basah, takkan Ramadan tak pergi basah. Betul tak? Tapi kita tidaklah macam bulan Ramadan itu special, nak masak tu, nak masak ni, nak masak macam-macam. Bermakna awak sudah lainkan daripada bulan yang lain dalam soal makan. Awak lainkan daripada bulan lain dalam soal ibadat, bagus. Faham tak? Kalau bulan lain ibadat kurang, bulan Ramadan ibadat lebih. Kalau bulan lain makan 1 kilo, bulan Ramadan pun 1 kilo atau kurang. Ini bulan Ramadan makan 1 kilo, bulan lain 1 kilo, Ramadan nak 2 kilo. Special, tak boleh. Itu tak betul. Itu bukan menahan diri. Itu melayan diri. Awak sekarang minum air sport, masuk air sport kasi sejuk, balik nak makan nasi, air dia je kan. Habis Ramadan, warna kuning, warna merah macam pula. Ini tak betul. Faham tak? Awak bulan puasa, bulan sekarang ni makan biasa. Sekarang bulan Ramadan, awak makan kat tepi jalan. Hawker center lah, awak pergi hotel lah. Okay? Bulan Ramadan, bulan ibadat. Awak kita pula, kalau ingin sangat tengok lampu, tengoklah sekarang. Bukan lampu sebab tengok. Bulan Ramadan, dia fikir
kita kita beribadat, siang disuruh buat ibadat, ada tak ibadat, hari tak boleh pasal apa nak cat rumah. Sama semua kita cat rumah bulan Ramadan. Saya tak boleh puasa, order banyak sangat, tak larat. Siapa suruh ambil order banyak sangat? Di bulan ibadat bukan bulan bikin duit aja. Okay? So Nabi perintah kita puasalah di bulan Ramadan. Awak puasa betul, Alhamdulillah. Dah qada belum? Belum qada. Bila tahun yang belum qada tu? Baru punya? Atau tahun British punya? Tahun Jepun punya? Jadi mari kita nak balik pada Allah. Puasa-puasa kita semua dah siap bayar kita semua. Yang keempat, kata Nabi, keluarkanlah zakat dengan hati yang ikhlas. Bukan kerana terpaksa, melumut. Ada orang dia punya duit bila dia keluar zakat, dia happy sekali. Takut tak keluar zakat. Takut berdosa. Tahun ni keluar, tahun depan pun keluar. Ada orang kata, setiap tahun, ambillah duit aku. Padahal sebenarnya, kalau kita fikir awak ada duit, kita blokir. Kita lokir, takut duit habis. Satu, kita tak suka bagi orang banyak. Ada orang dia, kebanyakan kita ada duit sembunyi. Saya tak tahu duit berapa, tak tahu duit saya berapa. Harga buku dan sembunyi. Orang tak orang tahu kan. Dan Allah tahu kita memang ada sifat lokir. Tapi Allah tak kita hantar ke akhirat ni. Zahir hantar ke dunia, hakikat hantar akhirat. Allah wajib kita zakat. Jangan kita buat keluar zakat, kita tolong pakai, kita tolong miskin, kita tolong orang baru masuk Islam, orang berhutang, okay? Orang yang bekerja menguruskan, kumpulkan untuk kebajikan manusia, duit-duit ni nak bagi siapa, masa dia terhabis, ambil, kemudian kita berikan. Mungkin orang ini orang lain negeri lah, tangga negeri kita, beg dia hilang, pasport dia hilang, duit dia hilang, kesian dia, Allah kita tolong dia, jangan buat bodoh. Ada madrasah, ada masjid, ada hospital nak didirikan, ada fisabilillah. Kalau tidak, tak buat. Dengan keluar zakat, kita habis kat sana. Dan ini simpanan kita kat akhirat. Satu Allah suruh kita beri zakat. Sekadar orang dia tak pernah buat lain kecuali zakat aja dia bayar. Sedekah-sedekah tak main dalam hidup dia. Tapi dia buat zakat, Alhamdulillah. Okay. Buat dengan ikhlas. Yang kelima kata Nabi, pelaralah amanah. Dalam hadis ini Nabi khususkan makna amanah. Dalam hadis lain, amanah ada banyak makna. Tapi dalam hadis ini, Nabi khususkan makna amanah. Sahabat tanya, apa dia amanah itu ya Rasulullah? Pasal ada banyak makna amanah. Dalam hadis ini, Nabi kata, mandi daripada hadas besar. Ini amanah. Tak, kalau tak mandi. Banyak orang tak amanah. Awak amanah seorang penduduk rumah. Kalau awak seorang pekerja, awak bekerja, okay? Head awak keren pukul 2 tengah hari. Nak mandi tak? Wajib tak mandi? Bila? Balik rumah, oh mandi. Tak amanah lah ke? Head keren pukul 2, dia mesti mandi pukul 2. Habis kat mana nak mandi? Kalau awak dah tahu awak punya head akan kering hari ini, ada besar kemungkinan kan awak punya office tak ada bilik air. Mandi kat sana. Dan solat, ini amanah. Awak kena jaga, berusaha. Kalau nak terberak, berak tak? Kalau ke office awak nak terberak, ada tempat nak berak tak? Habis ke office ada shower. Cari, awak mesti usaha cari office lain ke, awak keluar, waktu rehat awak ke apa, public toilet ke apa. Atau terus buat tak apa, sempat aku dah tak makan pun tak apa, naik taksi terus balik rumah, mandi atas, terus solat. Siapa boleh buat? So itu dia Nabi cakap 1,400 tahun lebih dulu. Ini sekarang berlaku. Banyak wanita-wanita yang head yang keren siang hari, waktu bekerja dia tidak mandi, dia tangguhkan sampai balik rumah. Berapa banyak wanita-wanita head yang keren di malam hari, isyak dia wajib, dia tidak mandi sampai subuh boleh mandi. Itu mana tak aman? Dan Nabi cakap ni, bila baru 1,400 lah. Zaman itu tak timbul perempuan head yang keren tak mandi, sebab perempuan tak bekerja. Bapa yang kerja, laki-laki. Laki-laki pula dia punya hadas. Okay, biasa malam hari. Okay. Kalau dia berhadas siang hari,
Dia barangkali balik rumah siang hari, dah ada isteri, dia peluk isteri dia bersatu isteri dia ada anak, dia balik 7 jam. Okay? Dia tak ada masalah. Kita perempuan, nak kira berapa hari dah kita tak solat masa itu kan. Kita kena kira, tengok kering dia, warna dia, waktu dia dan sebagainya. So kita ada banyak hari off, pada hari yang betul-betul kita kena mandi, kita kena mandi. Dan perempuan pada zaman itu dia boleh mandi. Pasal apa? Dia tak pergi kerja. Zaman sekarang semua perempuan nak kerja. Haluan kerja kerana benar-benar dia perlu kerja, dia wajib kerja. So dia kalau tak kerja tak ada orang kasih dia makan. Okay? Dia perlu kerja. Atau dia perlu kerja kerana tolong mak bapak dia. Tapi kebanyakan kita tak wajib kerja. Suami mampu tapi nak kerja juga. Mak bapak mampu tapi dia nak kerja juga. Pasal apa dia nak duit lebih? Pasal mak bapak boleh kasih duit sebulan 100, 200, 300. Aku punya fashion dia 400-500. Kan? Nanti buku nak betulkan, ini nak betulkan, sana nak betulkan. Semua bukan duit, mak tak nak kasih. Kamu tak mak sama, mak kata kau tak ada kerja lain. Dengan satu kita bekerja. Bila kita kerja, kita nak all this. Kita nak beli makeup, kita nak beli baju mahal-mahal, kita nak beli ini. Kan? Produk tu, produk ni, produk macam produk. Kadang-kadang kita nak kata produk sebab itu produk Sarimah aja. Oh, pasal dia minta fit dia rasa. Semua produk lebih kurang sama. Kan? Dia cakap begini, cakap begini. Tapi semua anti promote semua go to MLM business and